Berita dok viral masa sekarang, no ya tahu berita ni bahayalah bagi kita hok dok jamin orang tu. Kita boleh tahulah masa sekarang kalau asal kita jamin orang tu bahayalah ke mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya pula dalam page Bella Sansan Masa yang sikat. Hari ni saya nak sapa di segi dok viral masa sekarang. Berita dok viral lah masa lalu ni tu di segi jamin orang. Orang panggil kamprakan. Nak ya atau kamprakan ni rugi dengan rugi tak ada faedah sikit apa. Di segi jamin dengan jamin ni. Kalau asal di segi kotmai, di segi undang-undang kerajaan ni, kita tu penuh-penuh di segi orang jamin ke saat ni tu. Kita ni jadi penuh-penuh tu kita kena tanggung lah orang jamin ke saat ni tu. Tak sama dengan hukum kita jamin ni kita nak menolong. Jamin orang ni kita nampak demo susah payah kita nak tolong. Segi hukum undang-undang kerajaan apabila kita jamin demo ni kita tu setengah daripada orang mek juga dari segi duitku ke apa-apa ke saat ni tu kita kena rapi cop. Kita kena terima lah dari segi kalau asal kerajaan kalau asal undang-undang mari nak mek harta kita ke mana tu jadi kita tu kena ada keokong, kita kena terima di segi ni. Anak ya dok viral lah masa sekarang ada satu orang di segi pemberita masa sekarang. Satu orang suami isteri ke saat ni tu, isteri dia tu gidok jamin orang. Gidok jamin duitku. Iaitu saya dia ke saat ni tu nak ku duit. Apabila nak ku duit ke saat ni tu, dia kena cari orang jamin. Apabila cari orang jamin ke saat ni tu, dia minta tolong di saya dia ke saat ni lah. Orang mek ke saat ni tu dia tak ada bayar duitku. Apabila tak ada bayar duitku ke saat ni tu, orang jamin ke saat ni tu. Saya dia ke saat ni tu, orang jamin ke saat ni tu kena terima penuh-penuh. Itu di segi undang-undang hak kerajaan tu, dia mari nak mek umuh dia, nak yit umuh dia, nak yit sap hak dia ke saat ni tu. Hak orang jamin. Hak orang ku ke saat ni tu tak ada bayar dah, tak ada harta. Kerajaan nak yit nak mek gopo hak dia ke saat ni tu tak boleh mek. Sebab di segi orang minta duitku ke saat ni tu tak ada harta. Harta dia tak ada tabian, harta dia tak ada buh nama dia lagu mana, tak tahulah. Tetapi tak ada harta dia. Apabila tak ada harta dia ke saat ni, orang jamin ada harta. Di segi undang-undang nak ambil harta orang jamin. Sebab itulah orang jamin ni bahaya. Tak ada laba, tak ada perkara. Orang jamin tu rugi dengan rugi. Laba tak ada rasa. Di segi undang-undang kerajaan. Kalau di segi kita, di segi jiran kita, tak apalah kita boleh halah kita tolong dia. Tolong dia tak ada nak makan dia, tak ada dia nak buat apa kita tolong ke jamin tu. Boleh halah lah di segi kita tu. Di segi undang-undang kalau masa kita tolong saat ni tu, tolong jamin apa tu, kita kena rapi cop, kita kena terima. Ni hak dia tu, hutang hak dia ni kalau masa kita tak ada bayar. Tu di segi viral masa sekarang nyanyolah kalau masa kita ada tengok pemberita tu nyanyo. Demo nak mari rapah, demo nak mari mek umuh dia kat saat ni tu. Di segi orang jamin kat saat ni tu. Orang jamin dia kata dia wak umuh tu, dia tak ada duit juga, dia ku juga. Dia minta bertai juga nak wak umuh. Tiba-tiba demo nak mari yek umuh dia. Dia kata, oh, kuasa habis kuasa lemuh. Gi duduk je tengah batah, tulis pai. Akik kata demo nak mek, demo nak rapah, demo nak yek umuh dia kat saat ni tu. Dia tak tahu nak buat lagu mana dah. Lepas tu dia tak tahu nak buat lagu mana dah. Menangis tiak tak tahu dah. Masa sekarang duk mengadu Sun Damrong Tam. Untuk apa? Untuk we adalah di segi dia ke saat ni tu. Dia orang berjamin dia tak ada mek kali duitku ke saat ni tu. Nanti tengoklah berita ni lagu mana kita nanti tengok sekali lagi. Tetapi saya nak mai sapa berita ni, nak sapa kepada pak kita kata orang kita tu kalau rasa nak jamin orang kita we check molek hak kita nak jamin tu. Tak we tahu belaka di segi jamin ni tak ada laba, tak ada apa-apa. Nak rugi dengan rugi. Sebab itulah kita kena jaga molek di segi masa sekarang pakat check belaka lah we tahu kata kita tu nak jamin orang tu kena we peringat, kena we check we molek. Insya-Allah.